நான் ஒரு மலேசியன் நான் ஒரு மலேசியன் dah CC kepada YB, yang ni saya hantar kepada uh, YDP PRBG. Oh, okay. Bye. So, saya pun dah hantar pergi guru besar. Saya dah Oh, PIBG pun Setuju lah. setuju. ya. Dia pun Oh, support. okay. PIBG pun support. YB sebenarnya ni merupakan PIBG yang baru. Oh, okay, baru okay. dilantik. Ah. Tapi benda ni telah dilaksanakan sebelum PIBG Oh, so sebelum. mereka pun So belum mereka pun handle. tidak tahu apa Ya. yang sedang berlaku. So bila mereka dimaklumkan, mereka pun tak tahu apa yang sedang berlaku. And Ah, kami sebagai ibu bapa, sepatutnya kami mempunyai all the rights to know apa yang sedang berlaku Ya, di sekolah. ya, ya. Pasal benda ni bukan sesuatu yang kecil. Satu bangunan akan dibina. And lagi daripada perbincangan saya dengan ramai ibu bapa, kebanyakan memang tak tahu. Mereka tidak tahu bahawa projek ini akan dijalankan. Projek yang kita pun mendapat makluman ni daripada Encik Sindil kerana dia mendapat rakan saya. Dia Kita menghantar baru saya. dipilih sebagai pengurusi untuk pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta. Yang satu Aktiviti, untuk aktiviti korporat movement dalam. oleh sekolah Oh. untuk melibatkan komuniti untuk membantu sekolah dalam perkembangan sekolah. Ni inisiatif daripada Kerajaan, KPM. Kerajaan. Oh, Ah, okay. KPM. Baik. So baru kita mendapat tahu Informasi juga sebab sebelum ni saya memang tak tahu perkara ni sehingga ada ibu bapa yang WhatsApp saya. So semalam saya ada pergi hubungi dengan PPD berkenaan dengan isu ni. So PPD mengatakan projek tu adalah dibina di atas padang, sebahagian padang. So dia akan bina enam bilik darjah dan dua tingkat. So tiga tingkat lah. Dua tingkat. Tiga bilik darjah, dua tingkat. Ya. So mereka akan mengambil sebahagian tanah daripada tu dan jumlah kos tu adalah 1.5 juta ringgit. So hari ni saya turun, saya nak mendengar juga pandangan daripada ibu bapa. Kita wakil rakyat, kita boleh membantu untuk menyuarakan suara pandangan daripada ibu bapa dan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ni. Rasanya PIBG dengan pihak sekolah pun perlu memain peranan juga untuk memberi informasi kepada ibu bapa. Dan perkara ni bukan perkara pertama kali, dah beberapa kali dan dia menyebabkan keliruan daripada ibu bapa terhadap pembangunan dekat sekolah. So akhirnya ibu bapa dan masyarakat turun untuk menyuara pandangan. So saya rasa sampai proses ni dia siapa pun tak happy kan. So patutnya komunikasi lebih baik supaya isu ni boleh menyelesaikan dengan cara yang lebih baik. So yang kedua informasi adalah mereka nak bina bilik darjah tersebut adalah disebabkan pelajar dah makin meningkat. 1,000 lebih kan sekarang. So tahun depan 170 student disebabkan yang umur 5 kena masuk darjah 1. So menyebabkan ya so yang menyebabkan yang kelas tu tidak mencukupi. Itu sebab KPM ada peruntukan ni untuk membina bilik darjah. So apa pun rasanya daripada ibu bapa yang bantah mungkin ada beberapa wakil untuk menyuarakan pandangan mungkin in black and white supaya kita boleh menyuarakan pandangan kepada PPD dan ada juga wakil untuk berbincang dengan PPD dan pihak sekolah tengok bagaimana kita boleh redakan masalah ni dan mencari penyelesaian. Itu yang paling penting. Untuk buat 1.5 juta untuk buat 6 darjah bilik darjah Ya. sebab umur 6 murid boleh Hmm. masuk ke tahun depan. Hmm. Sebab kekurangan bilik darjah dia kata dia mau tambah. Ya. Betul kan? Ya. Yang bangunan yang depan di sini 3 tahun dulu orang sudah suarakan Ya. untuk bina semula. Hmm. Dia kata tablet dia tidak ada keselamatan untuk pelajar untuk belajar di sini. Mengapa PPT atau Kementerian Pendidikan Pelajaran tidak mengambil tindakan untuk buat lebih awal? Kalau tidak sekarang kekurangan bilik darjah, patutnya dia kena ada. Dulu memang tahun dulu dia ada 2 sesi. So sekarang sementara dia boleh adakan 2 sesi sehingga PPT boleh ambil tindakan untuk baik bina semula. Ya. Sekarang you gunakan badang untuk sekarang anak-anak murid pelajar mau semangat mengambil dalam kesukanan. Kalau padang dikurang, apa yang boleh buat? Ya. So itulah pandangan ibu bapa ramai. Saya memang secara langsung terlibat dalam sekolah ini.
ada buat 12 kelas darjah daripada sokongan ibu bapa. Bukan PPT. Ibu bapa yang sokong, PIBG yang sokong, kita ada buat di sini. Buat di mana? Itu 6 bilik darjah tepi yang Padang dulu itu kita yang buat. bina. Yang Hah? ada CF. Sekarang ada 4 darjah, memang diorang gunakan ujung sekali baris ini. 2 bilik darjah diorang sudah roboh sebab diorang mau buat 4 tingkat. So bila ada kekurangan, memang ibu bapa atau masyarakat setempat sokong untuk sekolah Tamil. Tapi pengurusan sekolah pun kena memang runding dan bincang dengan ibu bapa. Ya, setuju. So sekarang kita nak minta YB mengambil perkara ini PPT untuk selesaikan. Memang ibu bapa tidak setuju untuk mengadakan bangunan di atas sekolah walaupun sebahagian. Dulu pun bila diorang bina dewan, dia suruh ambil sebahagian. 400 meter punya ruang, sekarang sudah 200. Sekarang 200-nya jadi 50. Macam mana anak-anak mengambil dalam sukanan ke atau atletika atau jasmani ke macam itu? Ya. Itulah pandangan ibu bapa. Ya. Harap YB akan mengambil langkah dan perbincangan dengan PPT atau pihak Antara pihak ibu bapa yang tidak Boleh. bantahan. Yang kedua adalah daripada pihak PPD dengan pihak sekolah bersama untuk berbincang. Soalan daripada Dato' saya pun ada keliruan juga kenapa mereka tak baiki yang asal, mereka pergi bina yang baru. Cuma masa yang tempoh yang singkat itu informasi yang saya dapat. Saya pun harap dalam perbincangan tu kita boleh dapat informasi yang betul supaya kita boleh ada maklumat dan juga penyelesaian yang lebih baik. Terima kasih. Ya, I rasa Memang semua pembinaan keliruan ini kena berhenti serta-merta. Yes. Itu yang perlukan. Itu kena berhenti serta-merta. Baru kita boleh buat perbincangan seterusnya. Kerana bagi pihak kontraktor, mereka dapat arahan dari kementerian, so mereka pihak sekolah mereka memang akan kata mereka lepas tangan, mereka bukan di bawah bidang kuasa mereka. So yang ini pihak Kementerian Pendidikan itu Menteri Pendidikan perlu terlibat, campur tangan, berhentikan pembinaan ini serta-merta. Itu yang nanti saya akan buat permintaan. permintaan. Lagi satu 2025 saya pun ada pernah pergi jumpa Puan Khatijah dan juga Encik Suntran dari DKPM Putrajaya. So I dah bagi surat kepada mereka di mana building ini tidak boleh diguna lagi, memang dah rosak. So mereka kata akan ambil tindakan. Setakat ini tak ada ambil tindakan. Kenapa? Ini semua proof. This is my proof. Ini semua. Boleh ya hantar saya. Boleh, I will send to you. Ya. Personally. Okey. Untuk murid-murid untuk belajar. Hmm. Kita murid yang tambah tu kita gembira. Gembira. Kita perlukan bangunan. Tapi kita minta bangunan itu dibina tempat yang sesuai. Tapi bukan padang. Sebab kalau padang hilang, yang akan datang PJK. Kalau dia nak pergi sukan mana-mana pun tidak boleh digunakan. Sekarang semua yang tinggal sekarang semua yang rumah flat depan tak ada padang. Sebab tu kita perlukan padang. Sebab tu kita minta yang bangunan tu tukar tempat je. Sekarang kita dah kata macam dulu ada 5 bilik darjah yang lama ditukarkan tempat je. Kita minta yang itu. Kita selamatkan padang. Kita memang perlukan bangunan. Yes, Itu kita memang perlukan. itu Why Kita dia sokong perlu juga. நான் ஒரு மலேசியன்